Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So, hari ni saya nak tunjuk satu rumah yang best dekat Taman Melati. Modal RM5,000 dah boleh dapat rumah. Yang depan rumah dia tak ada menghadap rumah macam ni. Menghadap ke kehijauan bukit bukai cantik ni. Sambil saya sarapan di depan rumah dengan view macam ni pun memang syok lah ni. Lepas tu, belakang sana ada view Bukit Tabur. Memang cantik. Okey, modal RM5,000 saja dah boleh dapat rumah yang baru, eksklusif. Macam mana rumah dia? Jom saya tunjuk. Inilah rumah dia belakang saya ni. Rumah baru tau, bukan rumah lama. So, rumah baru. Rumah baru. Bestnya dekat kawasan ni, dia hanya ada satu jalan ni sahaja. Lepas tu, dia hanya ada 24 unit sahaja. Rumah ni ramai sangat yang nak beli. Dah siap. Berita baiknya memang dah siap. Minggu ni akan bermulanya proses penyerahan kunci. So akhirnya setelah sekian lama sudah dapat CF daripada majlis. Nak dapat CF pun satu hal tau, walaupun dah siap. Rumah ni dah siap hujung tahun lepas lagi. Tapi baru dapat CF daripada majlis minggu lepas. So insyaAllah bulan 4 ni akan berlakunya proses penyerahan kunci. Dan semua orang yang dah beli ni akan masuk rumah lah. Hanya ada 3 unit sahaja lagi. Tak banyak. 3 unit sahaja lagi available untuk dijual. Rumah ni ramai tau nak beli. Ramai yang datang walk in nak beli. Ramai yang contact saya nak beli. Tetapi ramai yang tak layak beli. Sebab rumah ni hanya khas untuk orang Melayu sahaja tau. So orang Cina, India, orang Melayu Sabah Sarawak, sebelah sana pun tak boleh beli. Hanya orang Melayu Semenanjung saja sebab rumah ni dia Malay Reserve. Ini kelebihan yang dapat kepada orang Melayu. Tengok rumah dia menghadap ke greenery. Unit tak banyak, dapat rumah baru. Lokasi pun dekat je dengan KL. Tak payah beli rumah jauh-jauh sampai ke Puncak Alam lah. Sampai ke mana lagi, Semenyih. Kajang pun jauh kan. Ada yang beli sampai Seremban, Nilai sana sebab nak dapat rumah landed. Ini saya ada ni, rumah landed dekat je dengan KL. Lokasi sini best pula. Semua ada. Jalan nak keluar masuk ke MRT ada. Kawasan ni pula gated dengan guarded area. Ada guard nanti akan jaga rumah ni. Sekolah banyak kat sini. Sekolah private school ada, sekolah agama ada, sekolah kebangsaan pun ada. Apa lagi yang ada? Sekolah Al-Amin tu kan. Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu, Sekolah Integrasi Gombak, Sekolah Teknik, Universiti Islam Antarabangsa. Bersembur saya cakap ni. UIA. Apa lagi ada? Semua ada kat sini. Kalau siapa yang kerja kat KL, lagi dah senang. Cakap pasal kerja kat KL. Ramai yang beli kat sini, orang kerja Petronas, oil and gas. Bukan Petronas je, oil and gas lah. Oil and gas, lepas tu orang bisnes. Sebab rumah-rumah macam ni memang orang yang gaji dia minimum selepas tolak komitmen semua RM15,000 dan ke atas yang layak beli. So dah boleh agak lah berapa rumah dia kan. Saya nak berahsia sikit pasal harga rumah. So saya tak nak cakap pasal harga rumah dalam video ni. Saya nak cakap pasal apa kelebihan dia, siapa yang profil dia layak beli, berapa dia punya gaji dia. Yang lain tu pandai teka lah. Okay. Saya nak makan sikit lagi. Nanti saya buat anda tengok tour dalam rumah. Okay, so siapa beli sekarang, dia dah jimat bayar interest bank. So sebab bila beli, submit loan lulus, bank full disburse, pemaju terus bagi kunci. Sekejap je. Yang ni pun cepat sebab dia freehold. Freehold individu title, bukan strata. Okay. Saya minum sikit. Lepas tu kita masuk dalam. Sekarang masanya untuk saya bawa anda semua tour dekat dalam rumah ni. Okay, rumah ni hanya ada satu jalan ni sahaja. Sini sampai sana. Nampak security pun sudah ada sekarang. Bagus kan tengok. So dekat situ akan ada satu pondok pengawal. Akan dibina oleh pemaju. Dekat sana daripada MRT belakang Shell sahaja. So lokasi dia memang best. Okay, so yang available sekarang hanyalah beberapa unit daripada sini. Tapi rumah lain semua kunci. Saya bawa anda tengok rumah ni sama je. Okay, beza dia rumah ni type B.
Okey, sebelah sini type B. Type B ni dia ada lift dan dia 5 bilik. Build up dia lagi besar lah, 4,800 kaki persegi. Yang sebelah sana, gelap sikit sebab cahaya. Matahari daripada sana kan, dia bukan matahari daripada depan. Bagus tak? Matahari daripada tepi. So sebelah situ, yang 12 unit sebelah sini semua type A. Type A ni dia tak ada lift dan dia hanya ada 4 bilik sahaja. Kecil sikit lah. Saiz build up dia 4,000 kaki persegi. Okay, so saya bawa anda yang available dia sebab yang type A tu sudah habis jual lah. Sekejap je dijual hari tu. Sebelum siap pembinaan type B ni, type A dah habis jual. Okay, so jom kita masuk dalam rumah. Okay, so depan, macam saya cerita tadi, tak ada rumah orang. Ini tempat saya sarapan tadi. So boleh parking extra kereta lah. Dan dalam rumah ni pula, saya rasa boleh muat sampai 4 biji kereta. Dia punya parking posh dia. Ni semua pemaju dah buat lah, flooring semua. Posh depan semua memang cantik. Dia buat konsep tradisional Melayu moden Terengganu. Sebab ada serambi yang tajam ke atas tu. Okey. So luas tanah ni, lebar dia ni 24 kaki. So dia kira super link besar. 24, panjang dia 118. Oh, panjang belakang. Okey, so jom kita masuk dalam rumah. Alright. So tengok posh dia luas ni. Okey, untuk type B dia ada dual key tau. Dual key maksudnya dia ada 2 pintu. Satu pintu utama ke situ dan satu pintu ke bawah ni. Bawah tu. So ada macam bawah ni boleh sewakan asing lah. Kalau rasa ada idea lebih ke nak sewakan kan. Kalau nak buat homestay ke Airbnb ke nak sewakan ke anak-anak duduk sendiri ke kan. Okey. So ini pintu utama dia. So jom kita masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Kita sudah masuk ke Diami Residen Taman Melati. Mempersembahkan rumah baru yang sangat eksklusif di Diami Residen Taman Melati. Macam gaya pembaca berita tak? Okey, ini ruang tamu dia. So ini ruang tamu. Ruang tamu dia tak besar tak kecil, just nice. Okey. So setiap bilik dengan ruang tamu pemaju dah bagi point untuk aircon. Dia dah siap install cooper, piping, wiring semua dah ada dalam tu. So anda tak perlu nak hack lagi dinding. Just beli aircon, pasang je. Okay, so ni ruang tamu. So kawasan dua tamu ni pun cerah sebab depan tu dia banyak glass. So cahaya masuk, natural light kita panggil kan. Okay, kelebihan rumah ni tadi saya cerita dia ada lift. Inilah lift dia. So ini lift. Okay, boleh tekan tak? Oh, dia tak buka lagi, dia tak on lagi. Okey, lift ni kelebihan dia, dia bukan pakai lift residential tau, dia pakai lift komersial. Beza dia, lift komersial ni macam lift dekat office, dia laju sikit. Kalau lift residential tu, dia slow. Nak sampai tu bukan main lambat lagi kan. Okey, dekat sini ada ruang dining. Okey, ruang dining ni pun pemaju dah siap install cooper piping untuk aircon. So tinggal pasang je. So ruang dining luas kat sini. Dan kat sini ada ruang lagi untuk buat storage. Kitchen, okey. Ataupun nak buat dry kitchen dekat sini pun boleh. Sebelah dining. Okey, kita pergi ke bahagian dapur, wet kitchen. Ini wet kitchen dia. Saya nak cerita wet kitchen kelebihan dia. Ruang dia just nice, tak besar tak kecil. Kalau besar sangat nanti pun susah kita nak manage, nak jaga berapa besaran. Okey, ini ada store ataupun bilik orang gaji. Kat sini ada bilik air lah. Bilik air orang gaji pun besar. Sedikit tekak pula. Bilik air orang gaji pun besar. Okey, luas. Tile sampai atas. Dah ada plaster ceiling, ada shower, ada point untuk water heater. Sinki. Ruang dia pun agak luas. Okey, saya nak cerita pasal wet kitchen ni. Okey, wet kitchen ni kalau para isteri tengah masak kat sini kan, dia punya view. Tengok view dia. Saya tengok dekat sikit. Dia punya view dia, kehijauan alam sekitar. Dia tak ada nampak view kondo. Best dekat sini tak ada view kondo. Mula dari sana Batu Cave sampai ke sana Bukit Tabu. Kita lindung sikit dengan genting tak nampak Bawah ni pula rumah banglo kan. Nampak eksklusif rumah dekat sini. Okey, so kita masuk ke sini. Ini saya tak nak tunjuk muka saya lah, saya tunjuk ruang terus. Okey, sini powder room. Gelap sikit sebab lampu tak pasang lah. Ini powder room. Okey, kelebihan rumah dekat sini kan, saya bagi idea sikit
Dinding ni dengan dinding sebelah sini, kalau kata anda nak besarkan dapur dengan dining, boleh pecahkan. Pemaju benarkan. Saya dah tanya dah. Dah dapat pengesahan daripada pemaju. Dinding dua ni boleh pecah untuk besarkan dapur. Kalau rasa dapur basah anda tu tadi, wet kitchen tadi kecil. Boleh besarkan. Okey, so kita pergi bahagian atas. So, rumah ni dia bawah ada 2 tingkat. Start level ni, atas ada 2 tingkat lagi. So maksudnya 2 tingkat atas, 2 tingkat bawah. Sebab tu kena ada lift. Kalau tak ada lift, hari-hari naik ni memang sihatlah anda punya kaki tu. Kuat. Okey, so kita naik level 1. Sebab lift tak boleh buka lagi, kita guna tangga lah. Okey, level 1. Okey, rumah ni pemaju bagi alarm sistem. Okey, level 1 kita ada 2 bilik dekat sini dan kita ada bilik master dekat sini. Alamak, dia terkunci pula bilik master, tak boleh tengok. Okey, nanti saya tunjuk bilik master saiz dia macam mana untuk rumah contoh. Sama je design dia. Okey, so lift dekat sini. Okey, sekarang ini bilik anak lah. So bilik anak agak luas juga. Tengok so agak luas, boleh letak katil kat sini, boleh letak almari dekat bahagian sini. So dekat sini dia punya bilik air. Okey, tengok bilik air dia. So dah ada point untuk water heater. Nak letak skrin kat sini ke, kabinet ke boleh. Ini tandas. Okey, so ada view lah belakang, ada tingkap. Okey. So situ pun ada tingkap. So point aircon pun dah ada dia bagi. Memang setiap bilik pemaju bagi point aircon. Okey, ni bilik kedua, saiz lebih kurang sama je. Ada point aircon. Okey, ada point untuk kipas, lampu. So katil boleh letak kat sini, bucu ni lah katil. Dia maksimalkan ruang, katil takkan bucu. Wardrobe boleh letak kat sini ataupun sini boleh buat meja study. So pandai pemaju susun dia punya layout. Okey, ini dia punya bilik air. Bilik air pun besar sama macam sebelah tadi. Dia punya saiz pun ada tingkap yang tengok belakang tu. Menghadap ke Bukit Bukau yang cantik, penuh kehijauan. Okey, kita naik ke bahagian atas sekali. Bahagian atas kali ni adalah satu tempat best yang saya nak tunjuk dekat anda semua. Dia ada satu ruang teras yang luas sangat, view ke belakang. So ni ceiling dia tinggi jugalah kat sini ni. Okay. Ini selling point utama untuk rumah ni. Dia ada ruang teres, ruang lepak, ruang mengopi yang view dia padu gila menghadap ke Bukit Bukau sana tu. Dan ruang ni sangat luas tau. Luas sangat. So sana tu Bukit Tabur. Matahari daripada sini. So kalau petang matahari sinilah. So kita tak panas sangat, tak kena direct daripada belah sini kan. Tengok ni. Kalau letak meja kopi kat sini ni, mengopi malam-malam ni, syok ni. Sambil-sambil buat kata discussion meeting, perbincangan keluarga dekat sini dengan suami isteri. Best ni. So ini yang mahalnya. Okey, ruang ni atas ni ada satu bilik. Saya ada idea best nak kongsi pasal ruang kat atas ni untuk anda semua nanti. Okey, ini dia punya bilik. So bilik ni pun dia ada bilik air. Bilik air dia pun besar. Okey dah ni, tak payah besar sangat kan. Nak besar-besar nanti kan susah nak leceh nak mengemas pula. Lepas tu dia ada balkoni. Nampak sini Tengok balkoni depan rumah. Kita menghadap ke kawasan kehijauan macam ni. Okey, dekat depan ni mungkin anda tertanya-tanya, apa pembangunan yang buat nanti tiba-tiba naik kondo ke apa ke. Saya tak rasa akan naik kondo sebab kawasan ni adalah Malay Reserve. So kalau Malay Reserve, kalau naik kondo memang agak susah sangat nak jual. Tapi kemungkinan tu sangat-sangat rendah lah. Mungkin ada juga naik kondo tapi sangat rendah. Saya dapat berita juga yang menyatakan kat sini dia nak buat juga rumah, banglo atau CBD. Tak tahu lagi. Ada je kata nak buat tempat golf lah. Sebab owner sendiri pun tak tahu lagi dia nak buat apa kat sini. Okey, tepi ni adalah ruang untuk letak kompresor aircon. So ada balkoni.
So tengok. Oh, tenang je rasa. Dapat dengar bunyi burung-burung. Dapat tengok pokok. Duduk kat KL tau. Kita bukannya duduk dekat Kelang ke, Rawang ke. Bukan. Kita kat KL ni. Dekat KL. Sebelah sempadan KL Selangor. Okay. So, dekat bahagian atas ni saya dah tunjukkan. Saya nak bagi satu idea dekat anda yang beli. So, biasanya dekat level atas kali ni adalah ruang untuk tuan rumah. Okay. Idea je, disebabkan sini ada bilik air, dekat sini tuan rumah jadikan tempat ni ruang baju, wardrobe. Satu bilik besar ni, satu bilik besar ni buat wardrobe, walk-in wardrobe, masuk sini ada wardrobe. Sedikit buat wardrobe, sedikit ruang buat office. Ataupun bilik study. So kalau buat office kat sini, extend ni buka sikit ke kan? Buka sikit kawasan ni. Kita office kat rumah sambil menghadap ke kehijauan pokok-pokok ni. Cun. Kalau kita nampak siapa-siapa datang kat rumah ke, kan, kita boleh nampak terus kat sini. Sebab kita duduk buat kerja dalam rumah. Okey. Lepas tu dekat sini extend semua dekat sini ni, sebab sini pun boleh extend lagi. Dekat sini So sini boleh buka bumbung ni. Okey. Seluas-luas kawasan ni semua ni. Balik Seluas-luas kawasan semua ni, jadikan dia satu lagi bilik tidur. Bayangkan kalau anda semua bangun tidur pun menghadap ke bukit bukau sana kan, kehijauan ni. Cun tu, view pula tinggi kat atas. Memang cun tu kan. So maksudnya lift ni private dia, level atas hanya pergi untuk tuan rumah saja. Dia ada macam ada private lift untuk tuan rumah. So sini boleh tutup lah. Buat pintu, tutup semua pintu ni supaya orang atas ni dia tak boleh masuk direct terus ke rumah kita kan. Okey, so sekarang jom kita tunjuk level bawah. Ini daripada ground floor, daripada parking tu. Okey, kita turun ke bawah ni, kita pergi ke level bawah. So bawah ni macam saya cerita tadi, dia ada 2 tingkat lagi. Okey, tingkat pertama kita akan jumpa satu ruang macam studio lah. So ruang ni ada 2 pelbagai idea boleh buat. Satu boleh sewakan kat orang lain. Yang kedua, dia ruang untuk tetamu sahaja sebab dia ada bilik. Kat sini dia ada bilik. Ada bilik air. So bilik air dia semua luas lah. Dia ada balcony menghadap ke belakang. Okay, so ruang dia agak luas. Ada point aircon dan dia ada ruang tamu dia sendiri. Ni lift. So dia ada ruang tamu dia sendiri dekat sini. So maksudnya kalau tetamu datang, dia ada privacy. Siap boleh buat pantry dia dekat sini. Boleh buat semua pantry dekat sini. Okay, so maksudnya luar ni luas. So maksudnya tetamu dia ada bilik dia sendiri, dia ada ruang tamu dia sendiri dekat sini. Kalau tetamu ramai datang kat rumah tu, dia boleh semua longgok kat kawasan ni lah. So yang ni tadi pintu. Pintu ni yang daripada parking tadi. Itu tangga daripada parking tadi. Ini tempat dia. Ni pokok. Ni semua kita boleh buat garden cantik kat sini ni. Ataupun nak buat air pancut ke. Banyak idea lah boleh buat Nak bercucuk tanam kat sini ke. So ini bestnya. Ataupun dekat sini boleh buat ruang family. Buat family hall kat bawah. Kalau nak bising ke, nak tengok TV ke, nak berkaraoke ke. Semua boleh buat tempat ni. Ruang family. Okey, so kita turun bawah sekali. So rumah ni ada 2 tingkat lagi basement, lower ground floor. 2 tingkat lagi basement. So yang ni agak tinggi sikit tangga dia lah. So sebab tu rumah ni memang kena ada lift. So disebabkan tu pemaju dah siap-siap bagi lift. Okey, bawah ni gelap sikit Saya buka pintu dulu. Cerah sikit. Okey, dekat bawah ni, ni lift direct daripada atas tadi, semua boleh. Lepas tu dekat sini kita ada alamat store kunci. Sini ada store bawah. Store ni yang bawah tangga ni. Bawah tangga ni. So besarlah. Okey, ni ruang bawah. Ruang bawah ni adalah tempat laundry ataupun tempat pagi-pagi nak mengopi pagi-pagi kat sini, sarapan dekat sini. Kalau sarapan kat sini syok ni. Relax je kan. Okay, so belakang ni ada dalam 30 kaki lagi. Kalau anda ada duit lebih, kecing-kecing, anda boleh levelkan je sampai sana. So ada ruang yang luas kat atas ni.
levelkan, boleh buat letak tempat main kolam ke, main air ke, tempat barbecue ke. Ini tangga turun ke belakang. Ini jalan reserve lah, jalan emergency untuk jalan belakang. Okay, so sebab ini individu title, memang anda boleh extend subject tu approval dari Majlis Pembandaran Selayang. So sini ada Selayang. So ni tempat barbecue lah. So kat situ ada pipe untuk laundry, mesin basuh. Semua mesin basuh boleh buat kabinet dekat sini, boleh buat mesin basuh kat sini lah. So atas ni, ini lift punya. So kalau type A dia tak ada ruang ni lah, dinding ni. So dia dah tutup cover. Lepas tu atas pula pemaju dah tutup dengan glass. So air tak masuk sampai sini lah. Sini tak basah. Okay. Ada sedikit lagi info penting saya nak highlight. Okay, rumah ni dia punya dinding, binaan dia pemaju letak bata yang merah tu. Bata tanah liat tu. So kelebihan bata tanah merah tu, dia punya struktur dia lagi kuat. Lepas tu dia punya dalam rumah kita akan rasa sejuk sikit, tak rasa bahang panas. Kalau bata putih tu, bahang dia memang panas sikit lah. So ini parking. So saya dah masuk dalam rumah. Kereta ada satu parking saya dan sebelah boleh muat satu lagi. So kalau depan kereta dua saya lagi ni boleh muat kereta kecil lah. So kereta kecil dua, kereta panjang dua kat belakang. So tak ada masalah sebab depan ni boleh parking lagi kan. Okay, so bagi anda yang kerja profesional, gaji minimum selepas tolak komitmen semua ada 15,000 dan ke atas, ataupun anda yang bisnes pendapatan bulanan company anda tu dalam 100,000 dan ke atas, boleh hubungi saya untuk beli rumah ni. Okay, so kita jumpa lagi house tour seterusnya. Saya sudah selesai buat review type B Daimi Resident Taman Melati. Bagi saya 5,000 saja, saya bagi anda rumah ni. Dengan syarat loan boleh lulus lah. Okey, jumpa lagi house tour seterusnya. Jangan lupa hubungi saya di nombor di bawah ya. Bye-bye.